Hai korang, hari ni kita nak buat buko pandan. Sedap makan sejuk-sejuk, tambah-tambah bila musim panas ataupun bulan puasa. Dah namanya pun buko yang bermaksud kelapa, jadi wajib ada isi kelapa ataupun air kelapa. Tapi hari ni kita hanya guna isi kelapa saja, tak guna air kelapa. Okey, jom kita buat. Mula-mula kita akan kisar 5 helai daun pandan. Potong kecil-kecil supaya senang untuk kita kisar. Masukkan air untuk kita mengisar. Tapis air pandan dan dapatkan sebanyak 1 cawan. Untuk buat agar-agar pandan, kita masukkan 1 cawan air pandan tadi. Tambahkan juga sebanyak 3 cawan air putih. 10 gram serbuk agar-agar. Setengah cawan gula ataupun 100 gram. Pewarna hijau yang secukupnya. Sebelum kita masak, kita kacau rata dulu supaya agar-agar tidak berketul. Dah kacau sebati, buka api dan masak hingga mendidih. Bila agar-agar sudah mendidih begini, kita masak lagi sekejap. Kemudian baru matikan api dan pindahkan masuk ke dalam loyang. Buang gelembung udara yang terdapat pada permukaan agar-agar. Kemudian biarkan agar-agar sejuk pada suhu bilik, baru masukkan dalam peti sejuk. Seterusnya kita akan masak sagu. Masukkan 6 cawan air. Masak air hingga mendidih, baru masukkan 1 cawan sagu. Masak lebih kurang 10 minit. Setelah 10 minit, tutup api, tutup periuk dan biarkan selama 20 minit. Setelah itu, buka penutup, kacau-kacau, buka api balik, masak lagi selama 10 minit. Kelihatannya sagu sudah pun masak. Matikan api, angkat, kemudian tapis dan lalukan bawah air yang mengalir. Sekarang kita nak masak kuah. Masukkan 2 tin susu cair. (200 gram whipping cream). Setengah cawan susu pekat. Sedikit garam. Kacau-kacau dan masak sekejap sehingga naik wap sahaja. Nampaknya sudah naik wap, matikan api dan biarkan sejuk seketika. Dan sekarang agar-agar kita sudah pun mengeras. Potong dadu. Okey, sekarang kita akan satukan kesemua bahan yang telah kita sediakan tadi. Sediakan 1 mangkuk besar, masukkan agar-agar. Masukkan sagu. Nata de coco. Isi kelapa.
Tuang kuah yang sudah kita sejukkan tadi. Campurkan ke semua bahan. Saya tambahkan sedikit pewarna hijau makanan untuk menaikkan lagi warna. Jika tak nak masukkan pun tak mengapa. Kacau sebati dan sudah pun siap. Masukkan dalam peti sejuk dan simpan selama semalaman sebelum kita makan. Jika mahu terus makan, boleh tambahkan sedikit ais. Selamat mencuba!